Okey, assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Okey, sepenuh hari ibu ni mak dapat satu hadiah daripada anak mak. Ni mak dah buka dah. Ni mak dapat ni ni dia. Ni untuk inilah, untuk kita nak buat konten. Ni dia punya mikrofon dia, wireless dia. Ni, tapi mungkin sahabat-sahabat ada yang dah pernah guna, tahulah macam mana cara-cara mengguna. Jadi mak ni selalu buat konten, kadang suara tak ada, tak dengar. Jadi hari ni dapatlah mak nak try macam mana gunanya ni. Ni dia punya charge dia. Ni dia punya, ni ada dia punya cara-cara dekat sini, nanti kita boleh tengok lah. Ni dia sahabat-sahabat. Terima kasih, alhamdulillah rezeki mak. Semoga bagi semangat lah untuk mak ni nak buat konten yang lebih berkualiti lah, InsyaAllah lah. Sebab mak ni kadang-kadang tak sempat nak pasang-pasang tu, pasang ni kadang terlupa, takut lah. Yelah, memandangkan orang muda-muda boleh lah kata buat. Ni mak orang dah usia-usia mak ni kadang-kadang terlupa itu, terlupa ini kan. Tapi kita cubalah try buat yang terbaik untuk ni. Alhamdulillah, terima kasih. Tengok macam mana nanti. Okay, sahabat-sahabat, konten mak untuk hari ni ini saja. Okay, mak nak tunjukkan lah macam mana selama ni konten mak mungkin suara tak apa dengar. Jadi mak nak try lah. Sahabat-sahabat lain mungkin dah biasa pakai dah. Jadi mak hari ni baru nak try. Okay, sahabat-sahabat, doakanlah semoga mak sihat dan sentiasa jugalah berjaya dengan sokongan sahabat-sahabat semua. Dan sahabat-sahabat juga mak doakan semoga semuanya dalam lindungan Allah, sihat, berbahagia selalu dan terus sukses dalam berkarya. Okay, sahabat-sahabat, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye-bye. Okey, inilah dia hadiah daripada untuk hari ibu. Hadiah hari ibu untuk mak. Ni dia mak dapat daripada anak mak. Ni dia. Kita nak try lah hari ni macam mana cara-cara memakainya. Kita tengok nanti. Okey, sahabat-sahabat, ni dia. Terima kasih kerana bagi semangat lah untuk mak berkonten hari ni. Okey, dan seterusnya. Terima kasih.